Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. Dah tiba masanya. Malam ni adalah malam pengakhiran aku, akhir aku bersama dengan motor aku. Buyer pun dah datang, motor ni pun dah bayar full tadi. Jadi terpaksa aku bagi exhaust depo ni lah. Tak apalah, harap owner sukalah dengan motor ni, jaga baik-baik. Jadi buyer datang nak ambil motor. Jadi jom kita turun bawah guys, bawa motor turun bawah. Aku sedih guys, motor ni aku buat dah lama, tak banyak jalan. Akhirnya exhaust aku dah hilang, exhaust standard aku. Motor aku dah gone, dah pergi, dah sold guys. Akhirnya sold setelah hampir 5 tahun motor tu dengan aku. Motor tu pun memang tak banyak jalan pun paling jauh pun Penang tu ni. And then mileage dia 8,000 je guys. Siapa yang nampak motor tu memang sangat-sangat berbaloi. Dengan jasa member aku je dapat tolong jualkan. Dan motor aku pun dah lepas. Jadi korang support lah channel itu aku ni, tekan butang subscribe, support guys, supaya aku dapat keyakinan diri ni. Okay, sampai di sini saja video saya. Jangan lupa tekan butang subscribe, support. Goodbye. Okay guys, video malam tadi memang sangat ringkas, cepat dapat buyer dah bayar transfer pagi dah transfer full payment. Jadi malam datang ambil lah. Tadi lepas ni konten mungkin konten kereta je lah, tak ada mungkin konten motor belum ada lagi, stop dulu. Jadi korang akan tengok konten kereta je lah. Lepas ni motor dah tak ada, konten motor dah tak ada. InsyaAllah doakan aku ada rezeki, aku akan buka motor. Tak tahu motor apa lagi, aku tengah dalam pemikiran lah. Okay, jadi aku nak beritahu lah, InsyaAllah akan ada motor, konten motor lagi. Sekarang aku tengah tunggu member aku nak pick up, nak keluar pergi makan tengah hari. Okay guys, terima kasih lah kerana sudi support channel YouTube aku ni. Dan terima kasih kerana sudi tengok video aku dan subscribe. Jangan lupa tekan butang subscribe, tanda support dekat channel aku. Aku akan update tentang Toyota Innova ni lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye.